Gelombang baru perang perdagangan yang dicetuskan oleh dasar Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah memberikan dorongan untuk mengukuhkan kerjasama dua hala antara ASEAN dan China. Pengerusi Majlis Perniagaan Malaysia-China Tan Sri Loh Kian Chuan berkata, pembuat dasar kedua-dua pihak boleh bekerjasama dan memperkukuh keupayaan tidak balas krisis melalui libat urus, memupuk komunikasi serta perkongsian maklumat antara agensi dan pihak berkepentingan yang berbeza di ASEAN dan China. With the risk of a full-blown trade war is looming, causing ripple effect on the global economy, it is very important for like-minded countries in ASEAN and China to continue strengthening the international rule-based trading order, resisting to a rising tide of protectionism by strengthening regional collaboration and integration. Dalam ucapan pada Forum Media dan Kumpulan Pemikir ASEAN China semalam, Tan Sri Kian Chuan berkata Malaysia selaku pengerusi ASEAN akan mengadakan perbincangan dengan beberapa negara anggota untuk mencapai persetujuan bersama berhubung isu tarif timbal balik Amerika bagi memastikan prinsip keadilan terus dipertahankan dalam perdagangan antarabangsa. Beliau turut menekankan pemeteraian perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN-China ACFTA 3.0 yang dijadualkan tahun ini akan menjadi keutamaan utama dalam usaha memperkukuh integrasi ekonomi serantau. Both sides must continue to emphasize that the relation between ASEAN and China will go to another level of holistic cooperation in almost all fields. China dan ASEAN perlu memperkukuh komunikasi talian penting, komunikasi strategik serta penyelarasan dasar dan pemudah cara, termasuk perbincangan tentang cara menyokong satu sama lain dan menangani kesan tarif secara bersama. In this regard, both China and ASEAN can adopt some form of tacit understanding, reaching consensus, reviewing regional cooperation strategy, and strengthen the cooperation framework of ASEAN-China comprehensive strategic partnership and promote China-ASEAN community with a shared future.